Got it. On a budget. Raya edition. Kenapa macam tu? Aku tak tahu lah. Okay. Hari raya keberapa hari ni? 3. Okay, so kira macam okey lah kalau kita nak beraya dengan kawan-kawan kan. So hari ni kita sebenarnya plan nak pergi minum. Decision nak pergi mana? Tak tahu. Dah fikir sebenarnya. Tadi dah fikir. Kalau makan dah sadap, makan kuih tiaw goreng. Sadap. Dah sadap makan kuih tiaw goreng dekat rumah Ewin, sponsored by mama dia. Pasal ni semua sebab makan banyak sangat raya. Aku blame lemang yang banyak dijual di MRT. Aku tak makan lemang ni weh. Tak makan lagi. Mungkin tu obat kau. Seperut kenyang. So kita macam kita dah keluar. Tapi kita tak payahlah berbalik. Macam ni lah aku pergi raya kat mana? Miso. On a budget nak raya. Coffee bean. Coffee bean? Tak lah. Mahal tak boleh. Tak lah masak aku. Contoh. Yelah. Kalau kau pergi bukan dengan kau lah. Time ada open house. Open house tapi kali ni tak ada orang bagi open house kan. Sebab tak ada orang ajak. Satu hal sedih kan hidup. Kita sedih sebenarnya. Dah semua orang balik kampung, kau raya KL. Kalau korang-korang rasa macam nak invite kita orang, kita Aku tak berapa friendly sangat dengan orang. Tapi boleh lah kalau korang nak invite. Aku datang je lah. Kau pernah cakap Mandarin? Tak. Ni Allah. Aku pandai. 我不知道其实。我要什么 Very good. 我要咖啡 So cerita dia, kita macam kita nak pergi Mishu ke tadi? Tak, sampai aku dah menyanyi-nyanyi. La ilaha illallah. Tak ayah lah. Sekarang ni nak pergi drive ke macam time ke? Mishu ke mana? I ikut you. Okay. Endak dia kau tahu kita pergi mana? Saya parking dekat AP. Ni I wanna ni. Tak dapat lagi Mishu nyanyi kau. Dia marah. Kenapa aku sempat dengan barang dalam dashboard? Kau punya kereta ke? Aku punya kereta tak pernah je kemas seluruh lah. Kumpul segabut kat sini, kat sini ada air ke. Semua ni functional. Ada tos sampah mini lah, mentol. Kau rasa ni mentol. Ni prop. Kau tak faham. Iwin, aku tak tahulah. Kau dah tak faham jiwa aku rasa. Kalau tak kau. Ni rumah, kau faham tak? Rumah aku. Kau letak kat mana? Kita buat sini mentol. Dia macam kau tak ada idea. Nak pergi mana? Tak tahu, tak ada idea. Kau dah AP ke? Tak, situ banyak tak. Ada chat time, ada what? Tu ada. Okay, whatever you drive. Ada kau. Dia kalau tanya jadi bodoh tu jap. Sampai. Kalau benda ni ada aku ada macam. Kau nampak ke tidak? Dia nampak nampak. Tak nampak lah dengan ni je, dengan tu je. Kau mata hati cerita. Dia mata hati. Mata hati tak juga. Lepas tu parking tu betul-betul depan ni. Ni apa dia? Ya, aku nak parking lah. Aku boleh je parking kat sini macam Sebanyak je boleh. Asal aku nampak satu. dia macam elok sikit lah. Ya. Ngam. Soya tak. Yesus. Settle. Zeus Coffee. Yang paling sedap. Aku dah habis dah. Raya. Kenapa? Buttercream latte. Ais. Macam sibuk nak sama macam aku. Jangan sibuk. Buttercream tu
NANI? Kau makan sekarang? Tak sure, boleh check. Malam 2 hari lepas tu lah. Boleh nombor telefon je. Nombor telefon? Sorry, saya tak dengar sangat. Wah, makan pun pakai dia. Setengah jam mula-mula nak minum tea light. Lepas tu nak pergi Mishu. Tak Mishu kopi dia biasa. Sedap juga tapi rasa macam nak something strong. Tak tengok. Tak nampak. Gitu. Sis dah make up kan cantik-cantik. Mesti kena nampak lah kan. Ni zipper aku ni tak kena dengan baju ni. Macam mana? Aku dah cakap tadi. Tak apa kau nampak kot. Ya Allah, aku dapat macam mana? Kenapa? Jangan angin. Jadi teh angin. Ini teh angin. Lekat tu line merah tak boleh pakai What? di depan Zoom. Tak ada sini mana tak ada. Silang. Light. Ada benda tu kan. Ni ada banyak lagi ada meter ni. Ni meter ni rumah kau. Tak masukkan ni sekarang. Aku cakap silau panas lah kan. Betul ni. Siapa yang nak sponsor kereta untuk kita buat girl date next time? Sila beritahu lah. Banyak pangkat kau. Kau ni tak manifest langsung. Kau ni kena fikir. Apa ni? Apa suka kau? Ada orang kat aku tak sedap. Ada orang kat aku tak sedap. Mungkin sebab bayar sendiri. Ya, sebab bayar sendiri. Lain feeling itik telur. Apa harapan kau raya ni sekarang ni? Harapan dia dah tinggal kenangan dah sekarang. Aku tak boleh harapan aku tak boleh jadi host apa pun sebab dia akan macam ni lah. Sekejap aku belah je. Kau tak pandai. Nak feel sangat kopi tu. Mentang-mentang ada lagi. Sedap ah. Ni favourite aku lah. Coconut apa? Coconut. Ewin and the Ais coconut. coconut latte. Ewin and the coconut lah. Yang penting sugar dia. Aku rasa ni regular. Kenapa regular? Aku rasa aku tak takut. Kau yang tak cakap. Aku tak cakap buat tadi. Tapi selalunya dia suka low sugar. Manis seperti abang barista yang buat tu. Terima kasih bang. Aku ada nama dia tadi tapi siapa nama dia? Abang barista Ampon Point. Sedap airnya. Sedap bang. Fashion. Okay.